Okey, bayangkan ya, anda dah rancang satu percutian yang memang gempak habis. Pasport dah ada, tiket pun dah beli. Tak sabar rasanya nak terok ke tempat baru kan? Tapi, dalam kita sibuk-sibuk packing tu, ada satu benda yang sangat penting tapi ramai yang terlepas pandang. Apa agaknya ya? Tengok kotak kecil ni. Apa kena-mengena kotak ubat ni dengan percutian epik anda tu? Percayalah, jawapannya mungkin akan mengejutkan anda. Sebab ia boleh jadi penentu sama ada percutian anda berjalan lancar atau sebaliknya. Inilah dia jawapannya, Stamiril. Ia bukan sekadar ubat biasa tau. Anggaplah ia macam perisai peribadi anda untuk melawan demam kuning. Sejenis penyakit bawaan nyamuk yang terus terang cakap memang bahaya. Inilah kunci untuk pastikan pengembaraan anda jadi kenangan manis, bukan mimpi ngeri. Jadi persoalannya sekarang, bila masanya anda betul-betul perlukan perisai ni? Sebenarnya ada dua situasi utama di mana vaksin ni bukan lagi satu pilihan, tapi dah jadi satu kewajipan. Yang pertama, kalau destinasi anda tu tak kiralah nak bercuti ke, bekerja ke atau transit sekalipun, memang tersenarai sebagai kawasan berisiko tinggi untuk demam kuning. Dan yang kedua, sesetengah negara memang ada peraturan ketat. Mereka takkan benarkan anda masuk tanpa sijil vaksinasi antarabangsa yang sah. Kiranya macam visa kesihatan anda lah. Baik, jadi apa benda sebenarnya Stamaril ni dan macam mana ia boleh berfungsi sebagai perisai untuk badan kita? Jangan risau, jom kita rungkai sains di sebalik vaksin ni dengan cara yang paling mudah faham. Stamaril ni ialah sejenis vaksin yang kita panggil hidup dilemahkan. Fikirkan macam ni, ia macam satu sesi latihan ketenteraan untuk sistem imun anda. Kita kenalkan askar-askar dalam badan kita kepada version virus yang dah dilemahkan. Tujuannya, supaya mereka belajar cara nak kenal pasti dan kalahkan musuh sebenar nanti, tapi tanpa risiko yang betul-betul bahaya. Selepas latihan ni, sistem imun kita akan jadi lebih bijak. Ia akan hasilkan antibodi dan bina satu memori tentang rupa bentuk virus tu. Jadi, kalau satu hari nanti, virus demam kuning yang sebenar serang badan kita, tentera kita dah bersiap sedia. Boleh terus lancarkan serangan balas dengan pantas dan berkesan. Hebat kan? Alright, bahagian sains dah selesai. Sekarang, kita masuk bahagian yang lebih praktikal. Apa langkah-langkah yang anda perlu ambil sebelum mulakan perjalanan anda? Tolong ingat nombor magic ni, 10. Anda kena dapatkan suntikan vaksin ni sekurang-kurangnya 10 hari sebelum anda tiba di kawasan berisiko. Kenapa? Sebab badan kita perlukan masa yang cukup untuk bina perisai perlindungan yang lengkap dan kukuh. Jangan ambil suntikan last minute ya. Pelan anda sebenarnya mudah je, cuma ada 3 langkah. Pertama, jumpa profesional kesihatan dekat pusat vaksinasi yang diiktiraf. Kedua, dapatkan suntikan dus tunggal tu. Ingat, paling kurang 10 hari sebelum travel. Dan yang ketiga, pastikan anda dapat sijil vaksinasi antarabangsa. Sijil ni penting, ia bukti perlindungan anda. Simpan baik-baik macam pasport. Okey, sekarang kita nak sentuh bab yang sangat-sangat penting, iaitu bab keselamatan. Walaupun vaksin ini sangat berkesan, ia tak semestinya sesuai untuk semua orang. Jadi, siapa yang kena lebih berhati-hati? Secara amnya, vaksin ini memang disarankan untuk pengembara. Tapi, kalau anda tergolong dalam kumpulan di sebelah kanan ni, macam bayi, warga emas berumur 60 tahun ke atas, wanita yang sedang hamil atau menyusukan anak, atau ada masalah pendarahan, anda wajib, saya ulang, wajib berbincang dengan doktor anda dulu. Dan ada beberapa keadaan di mana anda sama sekali tak boleh ambil vaksin ni. Dengar baik-baik ya. Ini termasuklah kalau anda ada alahan yang teruk pada telur atau protein ayam, pernah ada reaksi teruk pada vaksin ni sebelum ni, atau sistem imun badan anda lemah, contohnya disebabkan jangkitan HIV yang bergejala. Ini bukan saya yang cakap tau. Ini adalah petikan dari garis panduan rasmi, terutamanya untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Vaksin ni hanya patut diberi kalau risiko nak dapat jangkitan tu signifikan dan tidak dapat dielakkan. Maksudnya, anda dan doktor kena betul-betul timbang antara risiko penyakit tu sendiri dengan potensi risiko kesan sampingan vaksin. Macam mana-mana rawatan perubatan, mesti ada pro dan kontra kan? Jom kita tengok dengan jujur apa kesan sampingan yang mungkin berlaku dan kita bandingkan dengan perlindungan hebat yang anda akan dapat untuk jangka masa yang sangat panjang.
Okey, kita mula dengan berita baik dulu. Untuk kebanyakan orang, kesan sampingan dia ringan-ringan je. Mungkin rasa tak sedap badan sikit, demam sikit atau sakit kat tempat suntikan. Tapi selalunya semua ni akan hilang dalam masa kurang dari 3 hari. Ini antara kesan sampingan yang paling biasa. Sakit kepala, sakit-sakit otot, demam sikit. Kalau anda bawa anak kecil untuk vaksin, jangan terkejut kalau dia meragam atau tak nak makan. Semua ni normal dan hanya sementara. Baik, sekarang kita kena cakap pasal kesan sampingan yang serius. Tapi saya nak tekankan kejadian ni amat-amat jarang berlaku. Yang pertama dipanggil Yell End. Ia melibatkan sistem saraf dengan gejala macam demam panas, sakit kepala teruk dan rasa keliru. Yang kedua pula ialah Yell AVD. Simptom dia lebih kurang macam penyakit demam kuning yang sebenar dan boleh menjejaskan organ dalaman. Sekali lagi saya nak ingatkan, ia sangat jarang berlaku tapi kita kena peka dengan tanda-tanda awal seperti demam dan keletihan yang melampau. Risiko untuk kedua-dua keadaan serius tadi adalah lebih tinggi sedikit dalam kumpulan tertentu, terutamanya warga emas. Inilah sebabnya kenapa perbincangan yang jujur dan telus dengan doktor anda tentang sejarah kesihatan anda adalah langkah yang paling penting sekali. Okey, kita dah bincang pasal risiko yang sangat kecil tadi. Sekarang, jom kita tengok ganjarannya pula. Ganjaran yang, wow, memang besar. Semuanya berkisar tentang tempoh masa yang menakjubkan ni. Inilah dia ganjarannya. 1 suntikan, 1 je, boleh bagi anda perlindungan untuk sekurang-kurangnya 10 tahun dan kemungkinan besar untuk seumur hidup. Bayangkan, 1 tindakan kecil hari ini boleh bagi ketenangan fikiran untuk berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Sangat berbaloi kan? Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan 1 soalan. Beg pakaian dah siap? Itinerary pun dah mantap. Tapi, adakah badan anda sendiri sudah bersedia? Anda dah siapkan segala-galanya untuk perjalanan, tapi macam mana dengan perisai yang paling penting untuk lindungi diri anda? Fikir-fikirkanlah.